اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أنا شيء بعد. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أرنا الحق حقا وحببنا إليه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وكرهنا إليه وارزقنا اجتنابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وأخفكم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتيه بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sidang jemaat yang berbahagia, saya menyeru diri saya yang berada di atas mimbar ini dan tuan-tuan yang berada di bawah, seluruh kita-kita yang ada di dalam masjid ini, siapapun dia, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Yang bernama Ahmad, takwa kepada Allah. Yang bernama Husain, bertakwa kepada Allah. Yang bernama Hasan, yang bernama Najib, yang bernama siapa sekalipun nama dan apa pangkatnya sekalipun, sama ada datang daripada profesor sampailah kepada technician, sampai kepada security, jom sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah pada setiap jiwa apa yang dia bawa sebagai bekalan untuk kemudian hari. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa qaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu di mana saja tempat kamu berada dan lihatlah, jejakilah pada setiap jiwa-jiwa yang melakukan dosa itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa qaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka sesungguhnya manusia itu dihitung, dikira pada akhlaknya yang baik. Sidang Jumaat yang berbahagia, khutbah kita pada hari ini kita akan menyentuh tentang satu topik. Satu topik berkaitan benda yang mungkin barangkali kita selalu tengok, kita selalu dengar, tetapi kita lupa. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ini dia kitab Al-Quran, kitabun anzalnahu, yang kami turunkan kepada kamu wahai manusia, ataupun kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, yang mana kitab ini kitab yang berkah, liyadabbaru ayati, tujuannya untuk kamu bertadabbur, memahami dengannya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan mengambil peringatan-peringatan bagi orang-orang yang hatinya jelek. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, di mana Al-Quran di dalam diri kita pada hari ini? Adakah kita sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran fi wadin wa nahnu fi wadin akhar. Al-Quran berada di satu tempat dan kita pula berada di tempat yang lain. Adakah kita sebegitu rupa? Kalau kita lihat dan kita renung di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali mungkin ada di antara kita yang pernah membaca kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalamnya ada hadis ataupun ada satu topik, satu bab menceritakan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu topik dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab menceritakan tentang Syaibur Rasul, uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika datang seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in, salah seorang daripada mereka, dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laqad kunta
kunta syiban, wahai Rasulullah, kami mendapati di kepala engkau adanya uban. Apa kata Nabi SAW? Apa respon Nabi bila mana dikatakan oleh sahabat yang kepala Nabi ada uban? Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebut, aku mendapati lam yatajawaz syaibur Rasul, tidaklah lebih uban yang berada di kepala Nabi SAW min 14 syaiban, iaitu tidak lebih daripada 14 helai uban. Riwayat daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menyebut, dan tidaklah lebih lam yatajawaz syaibur Rasul, tidaklah lebih uban di kepala Nabi itu dalam sekitar 20 uban. Nabi SAW beruban kepala. Tetapi tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah, adakah kita tahu kenapa dan bagaimana uban di kepala Nabi SAW itu tumbuh dan apa sebabnya? Bila ditanya kepada Nabi SAW, apa jawab Nabi SAW? Syayyabatnil Hud wa akhawatuha. Kepala aku beruban disebabkan kerana surah Hud dan kumpulan-kumpulan yang sama. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, syayyabatnil Hud, syayyabatnil mursalat, syayyabatni at-takwir, syayyabatni al-waqi'ah, syayyabatni an-naba. Kata Nabi SAW, kepala aku beruban disebabkan surah Hud. Kata Nabi SAW, kepala aku beruban disebabkan surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Kepala aku beruban, kata Nabi SAW, disebabkan satu surah, surah At-Takwir, wasyam idza syamsu kuwirat. Dan kepala aku beruban dikatakan oleh Nabi SAW disebabkan satu surah, iaitu surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Syayyabatnil Hud wa akhawatuha. Kepala aku beruban disebabkan kerana surah-surah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, beruban kepala Nabi disebabkan oleh kerana Al-Quran. Adakah kita tak percaya? Al-Quran menceritakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sekiranya kami turunkan Al-Quran itu di atas sebuah bukit, kamu akan dapati bukit itu hancur berkecai kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, salah seorang qari'ur Rasul. Abdullah Ibnu Mas'ud seorang yang bertubuh kecil, badannya kurus kering, kurus orangnya, sehingga dikatakan betisnya terlalu kecil, sehingga dalam sebuah hadis meriwayatkan bagaimana satu hari Abdullah Ibnu Abbas telah memanjat satu pokok. Di bawahnya adanya sahabat-sahabat. Bila mana para sahabat melihat Abdullah Ibnu Mas'ud sedang memanjat pokok dan kainnya terselak sehingga menampakkan betis Abdullah Ibnu Mas'ud, dan mereka ketawa beramai-ramai disebabkan kerana betisnya betis yang kecil. Bila Nabi SAW melihat seorang sahabat ditertawakan oleh sahabat yang lain, apa kata Nabi SAW? Jangan mentertawakan betis Abdullah Ibnu Mas'ud, kerana betis Abdullah Ibnu Mas'ud di hari kiamat kalaulah sekiranya ditimbang di hadapan Allah, betisnya lebih berat lagi daripada bukit Uhud. Betis Abdullah Ibnu Mas'ud lebih berat lagi daripada bukit Uhud. Tuan-tuan, antara salah satunya Abdullah Ibnu Mas'ud antara awal man qara al-Quran fi amam al-Quraisy. Di antara orang-orang yang pertama membaca Al-Quran di hadapan Quraisy ketika mana kemasukan Islam Umar Al-Khattab radhiyallahu an dan juga Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Ketika mana masuknya Islam dua orang ini, maka disebabkan menumpang keberanian yang ada kepada Umar Al-Khattab, beliau telah keluar dan pergi membacakan ayat Al-Quran di hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Yang dibacakan iaitu sebagaimana yang disebut di dalam riwayat surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Surah ini dibacakan sehingga beliau dipukul. Satu hari Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, aku sedang meluncurkan kaki aku, tiba-tiba datang Nabi SAW dan meletakkan kaki Rasul SAW di atas kaki aku. Dan tiba-tiba Allah telah turunkan wahyu ketika waktu tersebut. Maka aku rasakan seakan-akan tulang betis aku hampir-hampir pecah disebabkan beratnya menanggung wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tuan-tuan, bagaimana mereka dengan Al-Quran?
Disebut juga dalam sebuah satu hadis riwayat yang sahih. Abdullah ibn Mas'ud menceritakan, satu hari datang Nabi SAW. Nabi datang dan bertemu dengan Abdullah ibn Mas'ud. Dan apa kata Nabi SAW kepada Abdullah ibn Mas'ud? Ya ibn Mas'ud, iqra' alayya al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepada aku Al-Quran. Nabi bukan sekadar membacakan, Nabi bukan sekadar mengajarkan, bahkan Nabi juga SAW mendengar Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah tanya kepada kita, kamu manusia, kenapakah kamu tak nak ambil peduli tentang Al-Quran? Kenapa kamu tak nak memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun pada hati kamu itu ada satu lapisan yang menyebabkan kamu tak mampu untuk nak baca Al-Quran. Nabi mendengar Al-Quran. Wallazi ba'atha fihim rasulan minhum. Dialah Allah yang telah membangkitkan seorang rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka dengan Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah-hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sedangkan sebelumnya mereka berada dalam keadaan sesat. Menunjukkan kepada mereka, kepada kita, Al-Quran itu adalah nur, Al-Quran cahaya, Al-Quran penunjuk jalan bagi mereka. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita kat Malaysia ni terkenal dengan tahlil. Kita tahu tak ke tidak apa yang kita duk baca dalam tahlil? Kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang kita duk baca dalam tahlil. Tuan-tuan perasan setelah tuan-tuan baca Fatihah dalam tahlil tu, tuan-tuan baca apa? Itu saya tak nak sentuh bab surah Fatihah, saya nak sentuh satu surah yang lain. Selepas surah Fatihah, tuan-tuan baca surah Alif Lam Mim, surah Baqarah, permulaan surah Baqarah. Apa Allah sebut? Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini dia kitab Al-Quran. Allah kata, ini dia kitab Al-Quran, zalikal kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan baginya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Tapi kita nak baca Quran pada siapa? Pada orang mati. Kita nak baca Al-Quran pada siapa? Pada orang sakit. Kita baca Al-Quran pada siapa? Pada rumah kita, pada harta benda kita. Adakah kita baca Al-Quran untuk diri kita? Tak. Adakah kita belajar Al-Quran untuk kita, untuk Allah dan untuk Rasul? Tidak pun. Bahkan kita baca untuk hantu, kita baca untuk rumah, kita baca untuk haita, kita baca untuk orang yang dah meninggal dunia. Sedangkan Al-Quran itu bukanlah diturunkan untuk orang-orang yang mati. Al-Quran diturunkan untuk orang yang hidup. Kita baca pada awal tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Wahai Muhammad, kitab ini kami turunkan pada kamu, kitab yang berkah. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayati, untuk kamu bertadabbur, memahami apa yang ada pada Al-Quran. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan untuk mendapat peringatan-peringatan daripada Al-Quran. Lihat bagaimana zaman sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wa idza unzilat fihim suratun, bila mana diturunkan kepada mereka mana-mana surah di dalam Al-Quran, tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu akan dapati dan kamu akan dapat lihat di kedua-dua mata mereka mengalirkan air mata. Kenapa? Mimma arafu minal haq, kerana mereka mengetahui tentang kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Pernah kita hari ini baca Al-Quran kita menangis? Pernahkah kita menangis disebabkan Al-Quran? Hari ini kita menangis disebabkan oleh kerana anak mungkin gagal UPSR. Kita menangis disebabkan anak tidak boleh membaca. Kita menangis disebabkan anak tak nak pergi ke sekolah. Kita menangis disebabkan anak kita tidak menjadi. Tapi ada ataupun tidak bapa-bapa, ibu dan bapa yang menangis disebabkan oleh kerana anak-anak mereka tidak tahu membaca Al-Quran. Anak-anak tidak tahu membaca Al-Quran. Bukan sekadar memahami membaca Al-Quran, betapa ramai di antara kita yang tidak tahu membaca Al-Quran. Sedang jemaah yang berbahagia. Sebab tu saya bawakan satu hadis yang menyebut cerita tentang Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, satu hari Nabi SAW berkata kepada aku, Ya ibn Mas'ud, iqra' alayya Al-Quran. Wahai ibn Mas'ud, bacakan kepada aku Al-Quran. Maka tercengang Abdullah ibn Mas'ud dan bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, aqra' alayka Al-Quran wa fika unzil? Wahai Rasulullah, adakah aku nak bacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan ke atas engkau? Aqra'u alayka Al-Quran wa fika unzil? Adakah aku nak membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan ke atas engkau? Kata Nabi SAW dengan penuh tawaduk, uhibbu an asma'al Quran
uhibbu an asma'al Quran min ghairi. Aku suka sangat-sangat untuk dengar Al-Quran daripada orang lain. Aku suka mendengar Al-Quran. Apa tujuannya? Kerana aku nak memahami, nak bertadabbur dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sehinggalah bila dibacakan kepada Nabi SAW surah Ali Imran sampai kepada satu ayat, maka kata Nabi SAW, hasbuk ya Ibn Mas'ud, cukup wahai Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud, pada waktu tersebut aku melihat Nabi SAW menundukkan kepalanya sambil kedua matanya bergenang dengan air mata. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quran. Tapi kita hari ini, kita tak pandang pun Al-Quran. Bahkan kita baca Al-Quran, tapi Al-Quran itu hanya sekadar bacaan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fussilat, Hamim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hamim, ini dia kitab yang kami perincikannya satu persatu. Fussilat ayatuhu, diperincikan ayat-ayatnya satu persatu. Qur'anan Arabiyyan, Quran yang dibaca ataupun yang diturunkan di dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan mereka akan berakal, cuba memikirkan pada apa yang ada pada Al-Quran. Hari ini orang fikirkan Al-Quran, diminta ustaz nak bagi anak cerdik nak baca surah apa. Suami yang degil, suami yang keras kepala, apa surah nak dibaca. Kenapa kita tak jadikan Al-Quran sebagai bacaan? Hari ini orang pergi jumpa bomoh disebabkan dengan hantu jin dan sebagainya. Tetapi kerana kita tak belajar, kita tak tahu, sedangkan Nabi SAW membacakan wala taj'alu buyutakum quburakum. Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. Apa yang Nabi minta? Faqra'u suratul Baqarah. Ya, bacakan surah Baqarah di dalamnya. Baca Al-Quran di dalam rumah. Batu kita katakan, ya Allah, malang sangat-sangat kita ini bertakwa Al-Quran berada satu tempat dan kita pula berada pada satu tempat yang lain. Sidang muslimin yang dirahmati Allah, kita ambil kesempatan pada yang kita ada hari ini. Tak perlu nak tunggu nuzul Quran, tak nak tunggu bulan Ramadan baru nak baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai salah satu sebutan. Perasan ataupun tidak kita pada hari ini, setelah mana masuknya WhatsApp, setelah mana masuknya Facebook, setelah mana masuknya Twitter, semua benda-benda ini telah mengubah keadaan kita, fizikal kita, perangai kita dan gelagat kita. Sebelum ini saya rasakan dan kita rasakan umat Islam masih lagi berpegang dengan Al-Quran. Kita masih lagi buka Al-Quran dan kita baca. Tapi hari ini setelah mana masuknya Twitter, Facebook, apa yang berlaku? Siapa yang pernah bila kita sampai dekat traffic light, mana-mana traffic light, kita stop kereta kita sedang menunggu lampu merah bertukar jadi hijau, kita buka Al-Quran untuk dibaca. Mustahil, jarang sangat, dan kita takkan jumpa keadaan macam tu. Ada tak orang yang buat macam tu? Melainkan apa yang kita buat sampai dekat traffic light, yang kita buka adalah handphone. Sempat lagi kita menghantar mesej, sempat lagi kita membaca mesej, sempat lagi kita mengupdate sesuatu benda. Bila kita keluar pergi ke mana-mana, tiba-tiba kita tertinggal handphone kita, sanggup untuk kita patah balik ke rumah semata-mata untuk nak mengambil satu handphone yang tertinggal. Tetapi di mana kita letak Al-Quran? Adakah kita lakukan Al-Quran dalam keadaan yang sama? Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Allah gambarkan perkataan Nabi di dalam Al-Quran, wa qala Rasul inna qaumi taqwadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Nabi SAW, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku, umat aku telah menjadikan Al-Quran itu satu benda yang mereka tak suka dan mereka tinggalkan Al-Quran. Hari ini kita lebih suka dengan nyanyian, kita lebih suka dengan tengok TV, kita lebih suka dengan Facebook. Bahkan sebelum ini kita berhubung silaturahim, kita bersahabat dengan cara bertemu pada ketika dan ketika, disebabkan oleh kerana WhatsApp, disebabkan oleh kerana Facebook, disebabkan oleh kerana segala macam yang datang pada hari ini, maka kita jarang lagi bertemu, melainkan pertemuan kita melalui WhatsApp, pertemuan kita melalui Facebook. Adakah ini yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk nak menghubungkan silaturahim? Adakah ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk nak menjadikan perasaan kasih dan sayang kita sesama umat? Bila mana anak-anak berada dengan keluarga, ibu dan bapa berada bersama dengan keluarga di mana-mana tempat, di tangan kanan mereka makan, di tangan kiri mereka adalah handphone. Bukan sekadar kepada remaja-remaja, bahkan juga kepada ibu dan bapa, tidaklah mereka tidur dan mereka bangun melainkan handphone itu berada di sebelah bantal mereka. Hari ini apa yang kita buat? Tak tidur kalau tak ada handphone, tak celek mata kalau tak
tak ada handphone kat sebelah. Celek mata, handphone perkara pertama yang kita tengok. Kalaulah kita boleh buat, buka saja mata, ini yang kita buka, Al-Quran yang kita buka. Sampai saja dekat traffic light, ada masa yang terluang, Al-Quran yang kita baca. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Sebaliknya Facebook, Twitter, Facebook, sehingga kita jadikan benda-benda tersebut medan untuk kita mendapatkan dosa. Berapa ramai orang yang dapat dosa daripada Facebook? Berapa ramai orang yang mendapat dosa daripada Twitter? Berapa ramai orang yang mendapat dosa daripada WhatsApp? Dan berapa ramai di antara kita hari ini jadi keras hati kita disebabkan kita melihat perkara-perkara yang dahsyat yang terdapat di dalam Facebook. Kita melihat adegan orang yang membuka aurat, kita melihat aksiden, gambaran-gambaran yang menakutkan, sehingga hati yang keras itu telah hilang kerasnya, dan hati yang lembut itu telah hilang lembutnya, dan menjadi hati yang keras kerana terbiasa melihat benda yang merosakkan kita. Sebab tu Allah sebut pada ayat yang kita bacakan tadi, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalwa. Manusia, kenapakah kamu tidak membaca Al-Quran, ataupun pada hati kamu itu adanya satu lapisan yang menyebabkan kamu tak boleh untuk nak baca Al-Quran. Sidang jemaah yang berbahagia, kita ambil kesempatan yang ada, cuba perbaiki yang masih yang kurang. Kalau masih lagi bacaan Al-Quran kita belum lagi baik, baca Al-Quran. Karena Nabi sebut satu hadis, ya'ti yaumal qiyamah Al-Quran syafi'un li sahibihi. Akan datang pada hari kiamat kelak, Al-Quran jadi pemberi syafaat kepada kita. Takkan tuan-tuan nak tunggu sebagaimana yang berlaku di Segamat 5-6 bulan yang lepas. Seorang lelaki yang bernama Haji Raub meninggal tempoh yang lama, bertahun-tahun. Bila dibongkarkan kembali kuburnya untuk dipindahkan ke satu tempat yang lain, dan alangkah ajaib dan pelik bila mana dilihat mayatnya tidak berubah. Takkan nak tunggu keadaan sebegitu sekali baru nak baca Al-Quran. Itu yang kita tahu pun masih lagi kita tak baca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran kitab keberkatan, kitab nur, kitab cahaya, kitab segala-galanya. Kalau kita buka Al-Quran, kita dapati ilmu yang Masya Allah. Sebab itulah kita takut sampai ke satu keadaan sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Di akhir zaman ada orang yang menyebut satu perkataan, mungkin Allahu Akbar, mungkin Masya Allah. Ditanya kepada mereka, daripada mana engkau ambil perkataan? Kata mereka, kami ambil daripada nenek-nenek kami, nenek moyang kami. Sehingga kan tidak ada orang yang mampu untuk baca Al-Quran. Sebab itu ambillah peluang, belajarlah tentang Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran untuk orang yang mati, jadikan Al-Quran pedoman bagi kita yang hidup. La uridu an ukhalifakum fima anhaakum an, in uridu illa al-islah mastata'tu, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ashabuna al-kiram, qabla qalil takallamna 'anil asya', takallamna 'anil Qur'an, wa awaddu al-an an aqra' 'alaykum khutbatan qad khataba fiha ahadan min al-khatib fi Masjidil Haram, wa insyaallah sawfa aqra' lakum khususan ila talabina al-Arab. Man minna lam yulahid at-taghayyur fi hayatihi ba'da dukhul WhatsApp wa Twitter 'alayha. Innahu wadhul fikri lil uqul wa lil asaf anqadana ilayhi wa bu'dana an dinina al-islami al-qawim wa an zikrillah. Asbahna ubadan lil WhatsApp wa Twitter wal Facebook. Hadha qad wajadna al-'an. Limadha tahajjarat qulubana لكثرة ما نشاهد من مشاهد مقيفة أو مخيفة وحوادث مما ينشر في الواتساب، فأصبح لقلوبنا عادة فما باتت تخشى من شيء، لذلك تحجرت. ولماذا تفرقنا وقطعنا الأرحام؟ لأن تواصلنا بالواتساب
فيوهمنا وكأن الشخص كل يوم نراه، ولكن للأسف ليس بهذه الطريقة تكون صلة الرحم كما في ديننا الإسلامي. لماذا أصبحنا نغتاب الناس بكثرة ونحن لا نجالس أحدا؟ نحن نغتاب الناس كل يوم، لأننا كلما وصلتنا رسالة تعيب شخصا أو جماعة سار عنا في إرسالها للمجموعة، فبتنا نغتاب وبشر وبسرعة كبيرة ونحن غير مدركين لما كسرنا من آثار. ولماذا ضيعنا صلاة الصبح في جماعة؟ لأننا مشغولون طوال الليل، فما بتنا نقوى على النهوض لصلاة الصبح في جماعة، فمنا من يصليها متأخرا ومنا من يصليها بعد الشروق، ويكاد منا لم يصليها. حتى أحب الأوقات لله تعالى مثل قيام الليل، وقبل الشروق نحن مشغولون بالواتساب والتويتر وبالرسائل الصباحية وغيرها. لماذا لم يكن التوفيق في حياتنا؟ لأننا حجرنا القرآن، فنحن مشغولون ب24 ساعة بهذه التقنية وغيرها من أمور الدنيا، فلم نوفق لأعراضنا عن الذكر، فلنا معيشة ضنكا. للأسف أصبحنا كالمدمنين، نأكل والهاتف باليد اليسرى، نجلس مع الأصحاب والهاتف بيدنا، نتحدث مع الأم والأب والواجب احترامهما ولكن الهاتف باليد، نقود والهاتف باليد، حتى أطفالنا فقدوا الحنان لأننا أعرضنا عنهم لأجل الهاتف. كل هذا وأكثر لا أرغب بسماع من يدافع عنه، فقبل دخول تلك التقنية لم يكن يقبل الهاتف باهتمامنا. أما الآن فإذا غفلنا عنه لساعة فترانا بلهفة له، ويا ليتها كانت للصلاة والقرآن. فمن منا ينكر ذلك؟ ومن منا لم يلاحظ الانقلاب في حياته بعدما دخلت إليه هذه التقنية وأدمن عليها؟ بالله والله علينا من سيكون أنيسنا في القبر؟ هل الواتساب أم التويتر أم القرآن؟ إنه القرآن الذي ما باتت تتلى آياته وبات محجورا، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا ينفع أن ندعو يوم لا ينفع الواتساب والتويتر في موقف عظيم شديد الأحوال لنعد إلى الله ولا يشغلنا شيء عن ديننا، فما ندري كم لنا من العمر بقية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا ومن أهلنا ومن أنفسنا ومن الماء البارد على الظما. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجبر كثرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في اليمن، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في العراق، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan ke atas pemerintah-pemerintah kami dan pemimpin
pemimpin kaum muslimin yang menjalankan hukum hakamu dengan kebenaran dan keadilan, terutama kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasim Billah Muhibbaddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Badri Shah. Ya Sattar, Ya Alim, kurniakanlah kerahmatan, keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami dari perpecahan dan fitnah-memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana dan bahaya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.